Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sejambak kasih buat peneraju majlis. Junjungan budi kepada barisan hakim yang arif lagi bijaksana. Guru-guru pemakin intelek bangsa. Seterusnya rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Rukun negara yang diperkenalkan pada tahun 1970 bukan sekadar 5 prinsip untuk dilafazkan, tetapi merupakan kompas moral yang memandu rakyat Malaysia agar terus hidup bersatu padu walaupun berbeza kaum, agama dan budaya. Sidang Dewan yang dihormati, paradigma pertama di bawah lembayung kata ketahui di aspirasi perpaduan dikecapi. Imam An-Nawawi pernah berpesan, kepercayaan kepada Tuhan ialah cahaya yang menerangi hati dan kekuatan yang menguatkan jiwa. Prinsip pertama rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, mengajar kita supaya saling menghormati walaupun berlainan agama dan kepercayaan. Setiap agama menyeru umatnya agar mengamalkan kejujuran, kasih sayang, hormat menghormati dan tolong menolong. Apabila nilai-nilai murni ini diamalkan, hubungan sesama masyarakat akan menjadi lebih erat. Sidang Dewan yang dimuliakan, paradigma kedua di bawah lembayung kata kesetiaan diutamakan, negara dimartabatkan. Tun Dr. Mahathir Mohamad pernah menyatakan, kepatutan kepada raja adalah cerminan kesetiaan kita kepada bangsa dan negara. Burung merpati terbang sekawan, hinggap sebentar di pohon jati. Setia kepada raja dan watan, negara aman, rakyat dihormati. Prinsip kedua rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara, mengajar kita supaya menghormati institusi diraja, mencintai tanah air serta mematuhi undang-undang. Sebagai murid, kita boleh menunjukkan kesetiaan dengan menghormati jalur gemilang, menyanyikan lagu negaraku dengan penuh semangat, menjaga nama baik sekolah serta memupuk semangat patriotisme sejak bangku sekolah lagi. Apabila rakyat bersatu hati dan setia kepada negara, keamanan akan terus terpelihara dan Malaysia akan terus dihormati di persada dunia. Warga Dewan yang saya hormati, paradigma ketiga di bawah lembayung kata kesopanan disemai, perpaduan dicapai. Prinsip kelima rukun negara, kesopanan dan kesusilaan, merupakan kunci kepada keharmonian masyarakat menurut Baltasar Gracian. Kesopanan ialah cara terbaik menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain. Jelaslah bahawa apabila setiap rakyat mengamalkan kesopanan dan dalam tutur kata dan tingkah laku, perpaduan akan terus subur
perselisihan dapat dielakkan dan keamanan negara akan terus terpelihara. Sidang Dewan yang saya muliakan, jadikanlah rukun negara bukan sekadar lafaz ketika perhimpunan, tetapi amalan dalam kehidupan seharian. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.